Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada speaker kita yang kita dah jemput. Hari ini nampaknya hari yang renyah bagi speaker. Beliau daripada KL, kan? Tapi nak minta maaf sebab hari tu saya cakap audience you mostly student, nampaknya mostly staff lah. So it's okay. Bagi yang tidak mengenali speaker pada hari ini, speaker kita adalah Encik Muhammad Isa Muhammad Dom, yang mana beliau adalah merupakan alumni CICT UTM. Okay. Beliau telah bekerja ataupun bertugas di UTM ini sejak dari tahun 1985. 84. Sebagai apa tahu? Siapa boleh teka? Sebagai penolong pegawai teknologi maklumat. Groundwork tu kan? Programmer lah bahasa biasanya. Okay? Sehinggalah ke tahun 1994 sebagai juru analisa sistem. Jadi para penilai interview tu dia tak nampak orang lain lah, dia nampak Cik Isa je. So daripada bawah naik. Sekarang ni adalah CIO. So banyak pengalaman beliau berkecimpung dalam syarikat swasta selama 4 tahun, sebagai freelancer selama 3 tahun, dan sekarang sebagai CIO stroke pengarah stroke. Macam-macam stroke kan? Ada berapa? 3 jabatan di UTM. Beliau menyertai hampir 60 jawatan kuasa dari luar dan dalam UTM. Kalau saya ni dah lembik dah rasanya. Kan? Macam mana Cik Isa ni mengatur masa? Jadi tanpa membuang masa lagi, kita dengarlah pengalaman Cik Isa ni daripada beliau mula-mula di UTM hinggalah sekarang. So dengan hormatnya saya menjemput Cik Isa ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti, sahabat saya, sahabat saudara saya, Cik Sam, kalau dulu panggil Sam kan, Cik Samsudin Nyat, yang saya kenal Cik Roslai, yang Puan Zaitun, rakan-rakan semua sekali lah. Ramai yang masih kenal muka, tak ingat nama dah. So, minta maaf yang tu. So, Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT. Hari ini, akhirnya saya dapat kembali ke, kalau dulu kita panggil pusat komputer lah, ke CICT UTM, bangunan yang sama. Saya rasa saya tak jejak bangunan ni, last kali jejak kat sini 2001. Datang ambil dokumen, dan sehingga sekarang inilah kali selepas 15 tahun saya jejak semula ke CICT. Banyak nostalgia di sini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada Puan Siti kerana menjemput saya pada hari ini di program ataupun Open Day CICT. Saya minta UTM buat, tak buat. Dah 3 tahun dah cuba buat, tapi kami sibuk sangat. Dia orang tak sempat nak buat yang ini. Tapi ini merupakan satu program yang saya rasa bagus, amat bagus untuk kita share. So sebenarnya saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya sediakan sedikit slide sebenarnya tentang sedikit pengalaman dan sebagainya. Tapi mulanya Siti cakap student kat depan tu, jadi saya nak cerita tentang student lah, career dia ke mana dan sebagainya. Tapi bila depan kita sekarang ni
more pada staff CICT. Saya fikir saya nak ubah sedikit. Saya tak perlu cerita tentang career because you have the career. Tapi ke mana arah career yang you ada sekarang? Saya mulakan bidang komputer ni sebenarnya tak sengaja. Tak sengaja kerana pada masa kali pertama saya dapat tawaran ke UiTM ambil computer science, diploma computer science masa tu. Sebenarnya orang tua saya tak pernah tahu apa itu computer science. Jumpa pegawai daerah dekat Kota Tinggi. Saya asal Kota Tinggi. Jumpa pegawai daerah di Kota Tinggi, tanya pasal computer science, tak ada siapa tahu. Tapi dia kata ini ada peluang besar masa depan. Dan pada masa tu saya juga mendapat tawaran menjadi kadet tentera di RMC untuk Form 6. Dan masa tu orang tua cakap, okey, pergi ITM, ambil computer science. So di situlah bermulanya karier saya dalam bidang ini. Dan alhamdulillah saya rasa saya dah sampai pada, walaupun saya ada 6 tahun lagi untuk pencen, tapi dalam bidang yang saya ceburi ataupun dalam computer science ni, pada saya dah berada pada tahap yang tertinggi dalam grade F. Saya katakan begini, saya minta maaf kalau dia dilihat sebagai sesuatu yang saya cuba sadari dan sebagainya, tidak. Apa yang saya nak share ialah apa pengalaman saya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya sekarang memegang jawatan CIO berstatus Jusasi di UTM. Yang mana saya rasa alhamdulillah dan memang bersyukur sangat kepada Allah SWT atas kurniaan yang diberikan ini. Kerana F yang berjusa, berstatus jusa atau bergrade jusa sekarang berada di Mampu dan juga di kementerian besar. Saya rasa tak sampai 20-25 orang dia jusa F yang berada dalam kelompok kakitangan kerajaan sekarang. Alhamdulillah NC meletakkan saya sebagai jawatan CIO. Saya dah pegang setahun dan dia memutuskan bawa kepada LPU, Lembaga Pengarah Universiti, untuk melantik saya CIO yang berstatut dan menjadikan jawatan itu jusa. Berstatut ni bermaksud ialah jawatan CIO itu berada dalam statut universiti yang dulunya tak ada. Komputer tak pernah diletakkan dalam statut. Okay. Dulu statut ni ada 3. Pendaftar, bendahari, ketua perpustakaan. Dan kemudian tambah, kami cuba fight 5-6 tahun lepas bila saya jadi pengurusi Mabita, Majlis Pengarah IT, kami cuba fight untuk masukkan IT ke dalam statut. Tapi penasihat undang-undang yang masuk, IT tak masuk. Tapi alhamdulillah UTM melihat potensi dan melihat bahawa perkembangan IT adalah suatu yang penting dalam universiti. Dan dia melihat itu dan kemudian dia melantik saya menggantikan jawatan pustakawan. Jadi ketua perpustakaan digantikan dengan CIO. Dan untuk saya menjawat jawatan CIO ini, dia kata tak cukup. Ni nak cerita dia punya tak cukup untuk saya F jusa untuk memegang hanya pusat komputer, atau di UTM dia panggil Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi, komputer nyilang. Itu juga saya cerita nanti macam mana dia berlaku. Jadi apa yang universiti buat, kerana tak cukup jawatan tu tadi, tak cukup tugas, dia kata dalam interview dan juga dalam LPU memutuskan bahawa saya juga memegang, maknanya CIO tadi memegang 3 jabatan. Dan di bawah pejabat CIO yang diletakkan di bawah saya, PPPK atau Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan juga Komunikasi tadi, bersama dengan library dan juga penerbit. Jadi sekarang ni saya mengetuai library
penerbit dan pusat komputer. Kalau kita sebut nama pusat komputer sedang lah, kan? 3 ni. Dan dengan itu saya ada 200 staff. Baru 3 bulan dan saya sedang membentuk struktur-struktur di peringkat CIO, di peringkat perpustakaan dan juga di peringkat penerbit. Ketua perpustakaan yang bergrade 54 ini saya cerita ni depan F semua ni dipindahkan ke pejabat lain. Okey. Jadi maknanya sekarang ni saya mengetuai ketiga-tiga jabatan atau PTJ itu yang membentuk pejabat CIO. Cuma yang menjadi sedikit kegusaran ialah jawatan saya CIO itu adalah jawatan KPI. Jawatan yang berbentuk KPI. Maknanya contract basis. Untuk memegang jawatan CIO, dia open post. Dia bukan jawatan hakiki. Jadi kalau saya tak jalankan tugas saya, bye-bye balik semula kepada 54. Okay? So that is the big point yang perlu kita lihat, bahawa jawatan itu bukan jawatan hakiki but in an open post. Tapi yang menariknya bahawa kita F dapat pergi ke arah itu. Itu yang paling penting bagi saya, fighting saya selama ni atau perjuangan saya dalam membentuk diri saya di UTM ialah untuk meningkatkan jawatan grade F berada di position yang terbaik. So alhamdulillah saya dapat sampai ke tahap itu, di mana sepatutnya kita melihat itu sebagai satu peluang kepada grade F boleh pergi sampai ke tahap itu, bukan setakat jadi programmer SA. Okey. Jadi apa ni, but to tell you frankly, to do that, saya macam yang Puan Siti sebutkan tadi, sampai 60 ahli jawatankuasa luar dan dalam UTM. Saya baru sedar lebih kurang 2 tahun lepas bahawa saya ada banyak tu. Masa saya di PPK, masa tu saya mohon satu darjah persekutuan. So salah satu daripada dia punya tu dia apa jawatankuasa yang diduduki. So saya minta PA saya write down apa yang saya duduki. Masa tu saya ada 40 dalam PPK. So ada 2 lagi jabatan masuk, dah tentu hampir 60 sekarang. Tapi apa yang saya buat, dah tentu saya tak larat nak buat kan. Apa yang saya buat sekarang ni, kita akan lantik 3 pengarah di bawah 3 PTJ tadi dan saya sebagai CIO. Jadi banyak mesyuarat-mesyuarat tadi akan dianggotai oleh pengarah-pengarah ini. Saya akan banyak pada mempengerusikan dan sebagainya. Okey. So alhamdulillah perkara ini berlaku dan untuk pengetahuan lah, itu kedudukan saya pada masa kini. Dan begitu juga mana sahabat-sahabat yang kenal saya daripada awal, saya juga memegang jawatan pengurusi Mapita 6 tahun dan sebagainya. So ini adalah satu kebanggaan bagi saya pada grade F yang bukan DS, dapat menjawab begitu dan sebagainya. Dan saya mengharapkan lepas ni pun masih lagi grade F yang akan mengambil alih jawatan-jawatan yang sebegitu. Dan I'm always fighting. Patutnya F ni patut sehinggalah kita berada di pengarah dan juga mengawal all di IT punya keperluan. Kan? Baru-baru ni dalam satu meeting antara saya, Menteri KSU dan Datuk NC saya berada sama dalam satu meeting di KPT. Datuk NC bentangkan perkara ni ataupun nyatakan perkara ni kepada NC, di mana sepatutnya CIO itu adalah orang yang tetap ataupun orang yang sepatutnya mengendalikan urusan secara total berkenaan dengan IT dan information di industri, bukan sangkut. Jadi ini antara yang diperjuangkan dan KSU nampak benda ni. So ada satu meeting CIO akan dipanggil. Dan ini bukan masa yang kita anggap setahun 2 tahun. I'm fighting this for I think about 12 years. Kan?
kita dah mula menyatakan benda ni, dan baru 12 tahun selepas itu, selepas saya dapat 4 NC, baru NC yang terakhir ni nampak. Ini pun tak tahu lagi, NC kalau besok ada NC baru mungkin berubah. Kan? We never know. But what we do, kita kerja terus. Tuan-tuan dan perempuan, saudara sekalian, saya sedikit saya cerita tentang pengalaman saya membangunkan ICT di UTM. Saya berhenti daripada UTM 95, 94, 95 macam tu. Dan masa tu saya ke KL, join NSTT, kemudian balik ke JB, join Mackerel House, dan saya buat sendiri, join politik dan berbagai lagi. Dan akhirnya I come back to government servant, duduk di KUTKM pada 2001. Pada masa tu saya bermula, saya seorang-seorang masuk sebagai orang IT. Selama 3 bulan barulah 3 orang staf masuk. Pengalaman saya pada masa tu, minggu pertama masuk, bendahari dah beli komputer clone 40 biji. Clone, total clone, yang baru ikut pasang siap punya komputer. Dan saya masa tu bukan orang hardware. Apa jadi one of the PC tu, bila on dia bunyi. Orang teknikal ada ni kan, bila on dia bunyi, saya tak tahu apa sebab. So akhirnya saya buka PC tu, saya tengok RAM dia, saya cabut RAM dia kan. Bila saya cabut RAM, bunyi tu berhenti. Bila saya cabut RAM, bunyi tu berhenti. Saya pasang balik, dia bunyi kan. Kemudian saya tengok RAM tu terbalik. Saya cocok dia ala yang betul, hilang bunyi dan jalan. Rupanya RAM tu terbalik. That is how saya punya keadaan pada masa 2001 di UTM pada masa tu. Rumah kedai tak ada apa-apa. Masa tu kita beli 40 biji PC clone. Dengan 5 orang staff pada tahun pertama, kami develop sistem, kami buat secara in-house, ada yang kami pakai vendor, tapi yang pakai vendor semuanya tak jadi. Kan? Akhirnya yang pakai vendor tu kami develop in-house. Sekarang ni saya ada 95 orang staff dengan 30 orang developer. Everything is in-house. Saya kat sini dah masuk. Okey. Masa tu kami develop siapa saya janjikan kepada developer saya pada masa tu ialah, dalam masa 5 tahun jika you ikut kaedah dan juga standard yang saya buat, I will sell your system. Dan kami buat siang malam. Ada yang macam saya dulu kat sini lah. Masa saya dulu kat sini, ada yang orang boleh ikut, ada orang tak boleh ikut. Tapi pada peringkat 3 tahun pertama, memang saya tidur kedai. Memang tidur kedai, Din. Kan? Rumah sewa tukar 4 kali. Tapi kedai, pejabat, PA tukang kejut pagi-pagi. Kan? Bangun tidur pukul 4 pagi, 5 pagi baru siap buat program. Alhamdulillah kami buat tu setahun setengah, sistem maklumat pelajar up. Okey, maknanya budak masuk bulan 6 tahun 2001. Pada semester itu kemasukan markah dah online. Sebab pengalaman daripada UTM ada kan. So alhamdulillah pada masa tu Linda pun belum ada ni staff saya belum ada. Ada 2-3 orang staff ladies yang baru bersalin. Bawa anak pergi pejabat, buai anak kat pejabat. Buat projek sampai pukul 3-4 pagi. Suami tunggu kat situ dan sebagainya. That's how we do. Dan alhamdulillah selepas 5 tahun we sell that system to one of the university 1.6 million. That's my first selling system from UTM. To tell you frankly, hingga hari ini
total sistem yang kami dah buat, kami dah implement, kami dah laksanakan dan sedang dalam development about 10 million. This year alone I get 8 million signing contract. Okay. Why this happen? Why this happen? Kerana satunya, the standard yang saya buat, the way kita buat the programming and all that, with one standard. Awal-awal lagi saya dah duduk dengan my programmer asal, SA asal, this is standard yang saya nak. The way yang kita patut buat. And from that masa sampai sekarang ni the standard masih sama. How kita buat database punya convention field, macam mana kita namakan, macam mana kita buat programming coding, macam mana kita nak buat dia punya kaedah interface dan sebagainya, we do some standard. Jadi dengan itu sistem yang kami ada kukuh dan insya-Allah sellable. Dan alhamdulillah hingga hari ini dua universiti swasta yang sedang dalam kami develop. One 5 million project, another one is about 2 million project. And dengan KPT kami ada 2-3 projek. So itu keadaannya. Sebab saya cerita ni bukan nak bangga, tapi bila saya duduk dengan Cik Sam tadi, sebab dah tak ada student, so apa nak cerita, saya cakap dengan dia, boleh tak saya cerita pasal bisnes. So dan itu sebab saya buat. Okay. Dan apa yang kami buat di UTM, this is adalah over and above daripada kerja yang asal. Bukan maknanya pasal gaji you dah ada kan. Yang ini adalah over and above. Bukan dianggap sebagai satu kerja asing, bukan. Tadi Zaitun dia tanya saya, you pecah ke kumpulan kepada yang develop bisnes dengan develop dalaman. Kalau you buat pecah macam tu, banyak orang marah. Sebab yang buat kerja dalam siang malam nak mati, yang luar dapat duit, yang dalam tak dapat duit. Okay. Jadi apa yang saya buat, ni the trick yang saya buat. Dia orang semua masuk dalam tim. Siapa yang tak nak lah. Kalau dia nak jaga anak dia lebih penting daripada tu, alhamdulillah, jaga anak. Baliklah pukul 5, no problem. Siapa yang boleh buat malam, siapa boleh kerja lebih, go ahead, come. Tapi I tell you, one project yang saya buat ni yang lepas lah, saya tak cerita yang ada sekarang ni. Saya pernah bayar satu programmer kerja 6 bulan. Kerja 6 bulan, satu programmer RM75,000. 6 bulan kerja. Siapa nak? Kan? Tapi the hard work is pukul 3 pagi lah. Kalau you tak boleh sanggup macam tu, tak boleh buat. Kalau you tak boleh buat macam tu, memang tak boleh buat. Okay? Don't take the project kerana nak ambil projek. Kalau you tak boleh deliver, nama universiti akan at stake. Okay? Kita tak boleh fail because kita bawa universiti punya nama. Syarikat, dia boleh tutup. Universiti tak boleh tutup. That the most important thing yang I kena beritahu. Sebab you kena commit. So the commitment yang kita buat macam tu. Jadi saya dah dapat tunjukkan, saya panggil orang rumah dia. Masa saya bagi duit tu, saya panggil orang rumah dia. Satu SA, satu programmer, satu perempuan, satu lelaki. Yang perempuan saya panggil suami, yang lelaki saya panggil dia punya isteri dia. Duduk, depan tu saya bagi duit bersama. Sebab dia suffering. Suami kena jaga anak. Yang isteri kena jaga anak. Kan? Tinggal pukul 3 pagi pergi dengan user dan sebagainya. But bila saya bagi macam tu kerja 6 bulan, give, that is the number. Bang, pergi buat bang. Okay? So that is how I do it. Then most of my staff adalah 2-3 orang yang tak mahu sebab komitmen dia pada family, anak tak sihat dan sebagainya. So kita bagi. Tapi semua orang involved. Bukan sebahagian orang involved. Dan saya rasa ini datang daripada, sebab cerita kerja luar ni sebenarnya dah berlaku daripada 84, 85.
Mana yang Samsudin ingat kot. Kan, daripada 85. Saya 85, saya dah buat projek masa tu dengan JPA, exam JPA. Pengambilan guru. Yang paling klasik, sistem keuangan Dara, Kuantan, Muazzam Shah. Sistem tu 1 million. Tak siap, dia siap sampai 3 suku. Kan? Masa tu adalah yang jadi ketuanya orang lain. Tidur sana. Setiap bulan 1 minggu di Muazzam. Akhirnya saya dapat 1,500. Target nak dapat buat 10,000 to 15,000 kononnya. Sebab nak kahwin. So dapat 1,500, bingung kepala nak cari duit antaran. Sebab duit yang target tak dapat, projek dibatalkan pada masa tu. That is the start. Dan saya melihat itu satu opportunity dan saya gunakan opportunity di UTM. Alhamdulillah kami sebenarnya universiti telah memberikan KPI kepada saya 3 juta untuk tahun ini. Tahun 2016. Itu awal tahun tu lagi. Masa saya bentang KPI. Tapi alhamdulillah dekat ujung tahun ni saya akan bentang pada NC ada 8 juta projek. Okay, so benda-benda ni semua yang akan menjadikan my CIO punya position tadi stable. Then I thanks to my staff lah, because kerana diorang saya dapat stability begitu. So in term of infrastructure di UTM kami dah ada macam saya sebut kat situ. We have 3 gig internet with 20 gig. Tak jauh beza lah. Tak jauh beza. Mungkin UTM lebih besar lagi daripada ni. Saya ada banyak lagi masa. Yang ni saya tak payah cerita. Ni untuk student. Kan? Ini untuk student. Jadi macam mana saya buat benda tu, business tadi, kerana staff saya menyokong saya. Dan sekarang ni saya dah buat structure di UTM di mana saya mempunyai succession plan. Yang ini very important sebab kadang-kadang kita terlupa bila kita bekerja. Ada orang dia takut nak buat succession plan. Kan? Sebab takut tergugatnya tempat dia. So alhamdulillah saya di UTM saya ada 4 orang yang saya develop. Umur masih Lina buat 38. Umur 38 sekarang pegang jawatan 52. Grade 52. Untunglah budak-budak baru ni kan Siti. Kita dulu 15 tahun masih 41 lagi kan. So tapi apa yang saya buat pada dia orang, I bawa dia orang, I develop dia orang, I bawa dia orang pergi meeting mana dan sebagainya, saya bawa. Saya asuh dia orang macam mana buat decision dan sebagainya. Okey. Jadi dengan kaedah begitu, saya bila saya dipanggil interview oleh Datuk NC bersama depan saya 3 lembaga pengarah. Antara question yang diberikan kepada saya ialah, are you do succession plan? Saya kata dengan dia orang, Datuk, saya ada 4 orang pengganti saya. At any time dia boleh ganti saya. Tapi malangnya dengan maklumat tu, salah seorang daripada lembaga pengarah tu nak tarik saya keluar daripada UTM. Nak buat under one company kat luar. Tapi saya tak nak. Sebab saya kata saya tengah develop dan saya juga adalah lembaga pengarah, one of the lembaga pengarah syarikat holding universiti. Dan kalau dari sudut bisnesnya, pengurusi koperasi juga saya di UTM tu. Itu sebab saya kata tadi banyak tu. Kan? So macam mana Siti kata saya ada masa, to tell you frankly lah, ini mungkin modal saya, penat. Kalau orang tengok saya pun orang kata saya penat. Orang tu rasa tengok saya penat. Satu perkara yang saya perlu share. Whenever you do your work dengan jujur dan happy. Maksud saya happy ni, you seronok dengan kerja itu.
You rasa bahawa kerja itu mendatangkan keseronokan dan cuba buat supaya kerja itu datang keseronokan pada diri. InsyaAllah you tak penat. Yang penat ni bila kita sentiasa mengeluh. Yang penat ni bila kita rasa bahawa ianya sentiasa menyusahkan kita. Itu penat. Kan? Sebab kita rasa kita penat sendiri. Kan? Tapi kalau kita rasa seronok kita buat. Saya hari ni, tuan-tuan perempuan, saudara sekalian, pagi tadi saya start my car at 6:45 daripada Melaka Pindah, ambil Linda di UTM about 10 km, pusing balik naik ke utara ke KL, pergi ke Putrajaya, meeting dengan Mosti, dengan Tan Sri Zaidi berkenaan dengan majlis Board of Technology, Malaysian Board of Technology. Yang ni satu lagi yang ingatkan saya kat ujung kan, nak cerita pasal M-Board ni sikit. Tan Sri sampai pesan tadi supaya cerita sikit pasal M-Board. Kemudian habis meeting, saya minta dengan Tan Sri 11.30 saya nak keluar meeting. Dia tengah meeting, dia teringat pukul 11 bahawa saya perlu keluar 11.30. So dia percepatkan agenda untuk yang saya patut ada. So dia percepatkan 11.30 saya keluar daripada Mosti, masuk highway at 12. Dan saya berada di sini tadi pukul 2.45 petang. That's how I work. Okay, that's how I work every day. And besok pagi ni balik terus pergi Melaka. Hopefully I can boleh sampai pukul 9, pukul 10, can rest. Besok pagi saya ada satu lagi meeting MyRen di KPT, di Kementerian Pengajian Tinggi, tentang MyRen. Dan petang besok another meeting di Melaka. Okay, that's how I work and that's how I fly all over. Okay, but alhamdulillah Tuhan memberikan kesihatan yang baik, walaupun you nampak saya boleh berdiri apa semua ni, tengah sakit pinggang juga ni. Kan? Alhamdulillah yang tu dapat saya lakukan dan saya tapi yang pentingnya ialah you happy dengan apa yang you buat. Dia yang jadi kita penat ni kalau kita banyak mengeluh atau kita rasa bahawa yang kita buat ni bukan bidang kita, bukan keseronokan yang kita nak cari. Then you better carilah tempat lain yang seronok. Dalam kita ni bidang ni ada banyak bidang. Kan? So cari yang terbaik untuk kita. Tapi selagi kita tak merasakan keseronokan bekerja itu, kita akan rasa penat. Dia bukan gaji dah. Kan? Bukan gaji yang jadi utama. Umur-umur macam kita ni bukan gaji dah. Kan? Tapi lebih pada seronok nak memberi atau sharing. Kan? Kalau saya ikutkan penat tadi, saya telefon Siti je. Minta maaf lah, saya daripada KL saya tak sempat datang, ganti orang lain. Tapi sebab hati ni seronok nak jumpa rakan-rakan lama ni. Kan? So tu sebab saya datang juga untuk kita kongsi bersamalah sedikit tentang apa yang saya alami dan mungkin menjadi panduan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita share bersama. Saya lebih suka kalau ada orang bertanya. Kalau ada yang nak bertanya, boleh tanya teruslah. Okey, dari segi sistem yang kita develop di UTM sekarang, saya ada 7 sistem dengan 130 modul, hampir 600-700 submodul, semua in-house, gunakan ASP, Java, PHP, dan yang menarik guna SQL Server sebagai database. The data being kept dalam database yang sama daripada 2001 sampai sekarang tanpa delete. Maknanya 2001 ni data masih online, masih berjalan macam biasa. Jadi orang kata SQL Server ni data dia tak storage dia tak bagus dan sebagainya. Alhamdulillah dia access 12,000 plus 2,000 staff, ada 14-15,000 access at one time at particular time. Nothing, tak ada masalah besar, tak ada masalah orang login, start, hang dan sebagainya, tak ada selama 16 tahun ni, alhamdulillah. Dan yang paling menariknya, saya hanya habis 40,000 beli lesen SQL Server. Tapi ialah ada kawan-kawan saya yang tanya,
Macam mana nak tukar Oracle pergi server, pergi SQL yang mana murah? Saya kata don't play. Jangan main-main, kan? Sebab itu satu benda yang bukan mudah nak buat. Dan bagi saya ICT di UTM, kenapa tadi saya cerita sikit tentang kenapa kita panggil Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi. Dalam blueprint ICT UTM, kami dah meletakkan sebagai CIO mengetuai IT. Tapi bila duduk dalam blueprint tanpa diterjemahkan, dia tak akan jadi apa-apa. Ya? Kemudian pada dalam blueprint masih menggunakan pusat komputer. Tapi apabila blueprint itu dibentangkan kepada industri, pada masa itu terpancar dalam kepala saya bahawa kenapa saya tak tukar nama. Tapi pada masa itu masih bos lama. Bos lama ni dengan saya dia tak kurang ngam sikit, kan. Bila naik aja bos baru, apa yang saya buat, saya terus buat rebrand pusat komputer. Dan saya mengubah pusat komputer dari segi strukturnya dan menambah satu struktur baru, iaitu Big Data dan Knowledge Management. Dan apa yang saya buat pada masa itu, oleh kerana saya punya staff tak ada kepakaran benda ni, tak ada kepakaran tentang Big Data dan sebagainya, so saya minta dengan NC untuk melantik seorang pensyarah untuk jadi timbalan saya. Dan saya rasa zaman ada seorang dulu pensyarah zaman Datuk Cik Manor Sarip ada seorang, siapa nama? Doktor, ada seorang dulu yang duduk sebagai expert, tak ingat nama tapi adalah bukan Dr. Kasiran bukan? Dr. Kasiran nama dia. So yang itu saya buat. Saya minta satu jadi timbalan saya dan look into the knowledge management dan big data. Dan saya letak beberapa orang SA kat situ untuk dia buat data analitik. Dan one of the SA saya terus suruh dia buat master dengan projek big data, dan pensyarah ni tadi, doktor ni tadi, dia ambil grant. Jadi dua-dua dapat kan? Dia dapat grant, dia dapat buat jurnal, saya dapat master dapat master, dalam masa yang sama saya punya planning dapat dilaksanakan. That's how I do it. I get the knowledge, the way pensyarah itu bersama dengan saya. Alhamdulillah dah 2 tahun ni ada beberapa jawatankuasa yang kami buat. Kami sedang uruskan tentang open data dengan Kerajaan Negeri Melaka. Kami juga sedang buat enterprise architecture bersama Memang Mampu. Yang ni diketuai oleh doktor ni. Dan kalau ikut NC saya, dia cakap apa? Pandai Kaisa. Macam mana kau boleh buat? Dia cakap dengan orang lain ni. Macam mana Isa boleh buat seorang akademik duduk sebagai timbalan dia? Tempat lain semua jadi pengarah. F timbalan. Saya F, dia timbalan. Okay? So itu kita kena buat. Apa yang you kena buat ialah bantulah rakan-rakan yang kat atas ni. Bantu dia orang, buktikan F jalan, insya-Allah. Kan? Tapi kalau kita sama-sama nak tarik masing-masing, dia kena julang seorang. Tak boleh semua nak julang ke atas. Kan? Dia kena seorang kena julang, orang lain kena bantu. Kemudian barulah yang ni tadi atas, bila dah dia duduk ke atas, jangan tanya orang bawah. Bantu orang bawah untuk naik sama. That is how the structure will go. Kan? Of course, masa sekarang ni saya dah dapat kedudukan CIO dan JUSA. I'm looking into F. F saya bila nak naik 54? Alhamdulillah, dalam masa 16 tahun saya ada 252, 248 yang /52. Selepas 3 hingga 5 tahun, confirm dia orang naik 52.
44 ada 9 ni dah. 9. 44 ada 9 yang dalam development daripada 30 tadi. And kanan programmer, saya rasa tinggal 4 orang yang tak kanan. Kenapa? Bendahari ada 152, 248. Masa mula-mula dengan pejabat pendaftar, kami kat bawah jauh. Ni trik dia lah. Kami kat bawah jauh. Kami tak ada 52, tak ada ada 248 saja. Kan? Saya hentak meja. Tu saya cakap, masa meeting dengan pendaftar, saya kata mana kedudukan F. 2-3 tahun saya cakap, alhamdulillah JPA luluskan. 48/52 4 orang. Saya naikkan 252, saya naikkan 248. So alhamdulillah the structure push. And bila saya naik CIO dan naik JUSA, I'm pushing somebody untuk pergi 54. And if kita dapat jawatan CIO sebagai JUSA itu daripada JPA, of course dari 54 akan dapat. This is how we create things. Tu sebab saya kata, yang bawah tolong support yang atas suruh naik. Push dia. Kan? Yang saya cakap dengan you, masa Prof Ali, masa Prof Sapi jadi pengarah, saya tak dapat cakap. Sebab masa tu baru dan sebagainya. I'm pun masih grade rendah. Tapi bila Prof Ali masuk jadi pengarah sini, atau CIO UTM, saya jumpa di Terengganu first time. Dan ayat saya yang pertama pada Prof Ali ialah, tolong tengok-tengokkan rakan saya di UTM. Dah lama tapi grade masih tak pergi. Kan? InsyaAllah saya kata, saya akan tengok benda tu. Saya rasa ada improvement kan? Ada improvement. So, please lah rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya rasa yang tu yang penting untuk kita push up. Dan janganlah bila kawan kita ke atas, dia satu hari akan pencin, kan? So kita lah peluang kita, tapi jangan tarik dia turun ke bawah. Maknanya kenapa saya kata tarik turun ke bawah ni ialah bila kita tak perform kita punya kerja, yang menjawab yang ke atas ni, kat sana dekat meeting-meeting atas, kan? Balik nak marah anak buah, kan? Tapi akhirnya the whole structure down because kita tak bantu each other. Jadi kalau kita push up, kita bantu, insyaAllah dia akan naik, kita ikut naik, kan? Tapi kalau kita tarik turun, dia akan semua collapse. Rugilah, kan? Rugilah. Okey, kalau ada soalan, cerita. Ya. 122. Masa tu saya ada 5 orang je. Masa tu saya baru buka, baru ada 5 orang staff, dan masa tu kalau ingatlah, saya ada jumpa dengan Cik Mano, kan? Minta kalau boleh sistem UTM dilaksanakan di KTKM masa tu. Tapi masa tu tak dapat. Even Cik Mano pun tak dapat nak tu, dan akhirnya kami decide buat in-house. Masa itulah kami buat. Tapi sebahagian ada 2 sistem yang kita pakai vendor. Kita tak buat sendiri. Tapi akhirnya yang vendor punya tu pun kita revamp habis. Dia punya tu actually pakai about 2 years, tak sampai kot. About 2 years lah. SMP tu about 2 years. Dia itu pun enjinnya kami punya. Dia hanya buat yang di luar. Dia punya dengan user punya interaction. Tapi enjin masih kami punya. Sebab saya kata enjin buat dengan saya. Dia kena follow the enjin yang kami ada. Sebab kalau tidak, kita akan ada masalah nak faham dengan dia punya sistem. So alhamdulillah dia follow. Yang itulah yang standard yang saya kata dah buat. Antara standard dia lah yang saya buat masa tu ialah the way the flow. Maksudnya bila kita ada sistem kan, kita ada list view, the detail,
macam mana nak buat benda tu. Itu semua within the standard. Sebenarnya selepas 8 tahun, 7 tahun, ada satu programmer, one group, saya suruh buat sistem maklumat kewangan. One group. Dia tak mau ikut cakap saya, dia tak mau ikut the group yang asal untuk buat standard sebagaimana yang saya aturkan pada awal. Akhirnya, sistem tu akan revamp tahun ni. SMP dah 16 tahun tak revamp. SMKB akan revamp baru pakai 5 tahun. Sebab the standard is not there. So saya pun tak berani jual. Sistem tu akhirnya kami terpaksa re-engineering tahun ini. Nak cerita je satu kes lah. Ni pasal standardnya pasal. Ni ramai orang-orang baru, programmer baru. Pasal standardnya pasal. 2001 programmer ni masuk. He's a good programmer. Masa saya suruh buat design sebagaimana yang saya nak, sebagai pengarah, sebagai orang lama SA, saya kata buat design macam ni. Dia kata itu old thought, bos. Dia kata itu old thought. Kan? Macam mana nak, dia kata dia nak guna kaedah dia. Itu what I'm doing. Okay, sekarang you buat you punya screen, saya buat saya punya screen. You ikut apa you punya cara, saya ikut saya punya cara. Pukul 4 pagi kami siap that screen. Screen tu senang je. Baca data dan listkan macam normal kita punya screen, listkan so boleh forward backward. That's all. Saya dah lama tak buat programming, pukul 4 pagi baru siap. Dia dah siap dah. Tapi sebab cabaran tadi, buatlah. 2001 kan. So apa berlaku bila saya run? Saya run sistem dia, kita run sama-sama. Sistem dia run, program dia run, nak keluar data masuk dalam list 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru pamer. Dan kemudian bila kita forward, backward, 1, 2, 3 dia baru forward. 1, 2, 3 baru dia backward. Okay, now run mine. 1, 2, 3, 4 keluar. 1 forward, 1 backward. So sekarang pakai mana? Daripada semenjak tu, programmer kata jangan Cisa duduk sebelah, malu. Sebab I do myself. Kan? Dan saya boleh duduk dengan sebelah dia. Betul Linda? Linda ada sini sebagai bukti kalau saya cakap bohong atau cakap besar. Tapi itu yang berlaku sebenarnya. Dan akhirnya semua standard itu berlaku macam tu. Follow that process. Dan saya gunakan itu, guna standard tu, ialah mainframe standard. Masa kita buat mainframe dulu, susah. Kan? Baca data daripada mainframe, betul tak? Nak kena do all the things lalu COBOL tu. Kan? Tapi sekarang dah mudah. Pakai ASP, pakai tools, pakai apa. Dah mudah, cepat, banyak dia tools. Tapi the konsep masih sama. Kalau dia wrong konsep, then the issue berkenaan dengan thin data because you are on the web. Saya tangkap programmer saya, select star, bayar RM5. Betul. You buat program, you ada cari jumpa select star dalam tu, bayar RM5. Nak pakai satu field, you select star. You nak pakai over the net, never can do that. Betul. Sebab the system become slower, memang tak boleh jalan. So you select one field for one field. Sama juga you buat sistem, select this file, or inner join, outer join, tak apa-apa, sampai 10-15 table duduk dalam satu select statement. Matilah. Database mana boleh ikut? Pecah. And I kadang-kadang duk tengok juga programming tu. Dululah, sekarang dah tak ada masa lah. Sekarang ni SA programmer yang lain lah yang akan tengok. So that is how I do it. Dan itu sebab salah satunya bila kita buat UPU punya sistem untuk mesyuarat bersama. Data sampai 200-300 ribu nak access exactly in the meeting. And kita boleh buat meeting punya sistem menggunakan kaedah begitu.
Saya gunakan mental pemikiran mainframe dulu, dan run under pakai ASP, Visual Basic dan sebagainya. So it become faster because the technology is new, but dia punya design masih guna mainframe masa yang kita susah dulu. So alhamdulillah benda tu berjalan dengan baik. Itu standard yang saya buat. Kalau you nak benda tu bertulis contoh dan sebagainya, tak ada tuan. Saya first year tu memang saya buat kelas, saya tunjuk dia orang satu-satu kan. Sebab orang baru ni, yalah saya tak tahu. Orang yang baru, maksud saya orang baru ni di bawah umur 30, 35 ke bawah kot. Kan, yang new generation yang tak pernah jumpa mainframe. Kan. Saya rasa kalau tanya pasal deadlock tak tahu. Kan? Saya pernah panggil programmer SA saya, tanya pasal deadlock, semua tak boleh jawab. Apa tu deadlock? Tapi dalam mainframe, that is very issue. Tapi dalam server sebenarnya yang sekarang ni pun still issue. The deadlock is still there. But kita tak nampak sebab dia laju. Cuba orang dah ramai pakai, confirm akan ada crash because of deadlock. Tak percaya tengok database punya logging, mesti ada tulis deadlock. Kan? So benda-benda ni patutnya kita kena ambil kira semasa kita buat programming. Dan you dapat, bila you tunjuk pada user, you kena nak jual sistem ni, nak trick jual sistem. You boleh tunjuk pada user, saya boleh run my system SMP dengan total data yang ada melalui tethering, handphone punya tethering, ataupun menggunakan broadband punya data. And we still can access to the database and keluarkan journal report dan sebagainya. Why? Because of thin data. We use the thin data to, you have to break the data into the crunching supaya dia speed melalui internet. Sebab you have a thin internet. Masa you buat, terutama programmer lah, you buat depan server PC, lajulah semua, kan? Cuba test kat rumah, boleh tak? Test handphone lain remote, boleh tak? Itu test dia. The hard test will be there. Then you know the system can run or not. Then you will know sama ada your user suffer or not, dalam melaksanakan sistem tu. Tapi my programmer masih ada lagi yang buat. I masih tangkap lagi. Nak ambil senang, kan? Nak mudahkan, nak cepat buat program, semua longgok kat satu select. Kan? Besok dah setahun 2 tahun baru jumpa. Bila data dah banyak, dulu boleh cik, kenapa sekarang tak boleh? Yelah dulu data 10 depan mata, kan? Sekarang data dah ada ratus ribu over the net. You pakai the same concept, out lah. Okay? So that is antara benda-benda yang saya lihat dalam masa standard dulu saya dah buat. Masa awal-awal dulu saya dah cerita dekat anak buah. So program dia dibuat dengan lebih thin, lebih crunching lah dia punya sending dia, kan? Itu satu kaedah. Okey, ada soalan lain? Ya. Oh, import. Okey. Siti minta saya akhiri lah, kan? I faham ayat tu dengan lembutnya. Okey. MBOT adalah Majlis Malaysian Board of Technologies. Ianya baru diluluskan pada tahun lepas oleh Parlimen. Merupakan board macam BM, Board of Engineering. Board of Engineering Malaysia, yang mana sekarang ni sedang dalam proses pendaftaran. You boleh, tujuan dia ialah bila you ada profesional, kalau kita tengok, yang ni adalah bukan engineering punya. IT is the most welcome. Because kita tak pernah ada board IT. Kita tak ada teknologis. Sekarang ni bila timbul teknologis, IT menjadi one of the main thing. Walaupun ada banyak teknologi-teknologi lain yang masuk. But the IT is become, so you boleh, kalau engineering you boleh pakai IR. Apa dia panggil IR? Insinyur. So tapi untuk teknologis, you boleh pakai TS atau TC. TS ialah
technologies professional technologies. TC ialah technician technologies, under technician group. So diploma ke bawah dipanggil technician, degree ke atas dipanggil professional. And you boleh pakai pada nama you, kan? Kalau ada doktor IR. Sekarang kita pakai IR. Bila kita dah dapat tu, TS nama kita. Ada bayaran dan sebagainya, tapi tak apa. Dan untuk you, kalau you nak baca, kita ada website www.mbot.org.my. Okay, itu untuk MBOT punya. Dan ini penting, sekali lagi penting kerana bila kita certified begini dan kita ada board, maknanya kita punya profession akan terkawal, akan dilihat dengan lebih baik. Jadi pada saya, dan mungkin sekarang ni musim kemarau, universiti mungkin tak banyak duit ada, tapi mungkin tahun depan ke tahun-tahun akan datang yang bila kita punya ekonomi dah better, kita daftar sebab patutnya untuk menganggotai badan profesional, yuran dibayar oleh universiti. Itu boleh dimohon. Jadi saya rasa yang tu bolehlah semak dekat online atau dekat web www.mbot.org.my. Jadi dengan itu saya rasa saya akhiri, Puan Siti, saya akhiri nak kata ucapan tidak, kata sarahan tidak, kan? We sharing lah, sharing, kan, antara apa yang berlaku pada diri saya sepanjang ni. Kalau nak share sebenarnya 2 hari 2 malam tak habis, kan? Banyak benda berlaku, kan? Tapi saya rasa cukuplah untuk usam pengetahuan kita. Kalau ada siapa-siapa nak tanya dan sebagainya, dan kalau nak pergi ke UTM, lalu Cik Samsudin dulu, kan? So saya ucap terima kasih sekali lagi pada CICT UTM, terutama Puan Siti, Cik Sam yang menjemput saya pada petang ni. Alhamdulillah saya dapat kembali ke UTM dan kembali ke CICT atau Pusat Komputer yang saya mulakan karier saya dalam bidang ini. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.